Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ni kita nak just sharing Sharing untuk hari ini. Okay, saya telah menggunakan duit dalam ni. Alright, saya telah gunakan duit dalam ni untuk saya buatkan dia another 10%. So kita tahu bila kita buat Rain BNB, ada rakan-rakan yang tak faham. Kerja kita adalah generate seberapa banyak income yang boleh kita gunakan dalam kita nak berbelanja, kita nak trading daripada layer 2. Itu adalah sharing yang saya ajar, add value supaya anda faham. Okey, bila kita faham direction, kalau kita ada kat sini, kita ada 10 BNB. Right? Dalam masa 30 minit kita boleh buat 1,000 USDT. Tapi tak semua orang boleh dapat 10 BNB ni. That's why kita buat Rain BNB, maksimumkan knowledge yang saya nak ceritakan ni. Sehari 10% ke 30%, cari trade layer 2. So hari ni saya nak sharing satu daripada yang saya telah buat. Anda boleh tengok kat WhatsApp. Saya dah nampakkan anda dekat dalam WhatsApp. Sekarang saya nak buka dalam sini. Alright, kita pergi ke account ni. Dah masuk 60 lebih hari ni. Alright, saya biarkan saja. Yang ini tadi dia dah lepas 10%. So apa dia buat? Dia tengah buat rebounds untuk dia terbang ke atas. Rebound ini kalau lepas, dia akan terbang lebih daripada 30%. Right? 30%. Right. So macam mana kita nak buat case study ni? Macam mana kita nak dapat case study ni? Simple. Bila kita fokus, kita akan dapat sesuatu. Jadi kita ambil contoh. Saya terpaksa pakai contoh ni. Dua ni adalah layer 2 dalam Binance. Kalau kita pergi dekat sini, kat trade, kita pergi dekat market dekat atas ni, kita pergi cari Binance Change. Alright, pergi dekat market. Alright, pergi dekat market. Lepas tu pergi dekat Binance Change. Ini semua adalah layer 2 Binance punya coin. So nampak dia pergi 14%. So sebenarnya nak cari 10% satu hari senang sangat. Cara untuk mencari 10% satu hari adalah dengan kita, sebagai contoh, kita buka dulu yang ini. Kita buka 4 jam. Cari coin yang dia duduk di sini warna biru 4 jam. Okey, sebagai satu contoh. Ini sebagai satu contoh, faham dulu. Okey, kita ambil contoh coin Baby Doji. Coin Baby Doji 4 jam dia telah berada di bahagian bawah. Alright. Kalau orang yang duduk sebagai trader, dia akan buat macam ni. Dia akan buy sini, buy sini, buy sini, buy sini sebelum dia akan terbang naik ke atas. So supaya dia ada nilai duit, yang dia tak kisah nilai duit dia tahu dia akan rebound dalam masa 4 jam. So ni adalah rebound dalam masa 4 jam. Apa yang dia sedang buat, dia akan cuba untuk rebound. Sekarang ni kita ni adalah di 15 minit. Kita buka dekat time frame 4 jam. Okey, rebounds yang dia sedang buat, contoh begini. Kalau robot, dia akan membeli di sini. Dia akan membeli di sini. Dia akan membeli. Lepas tu dia akan tunggu untuk dia rebounds dekat atas. Tapi kita nak membeli dekat sini, kita akan rasa sedikit kerugian. Kita nak dia turun separuh kat sini, baru kita start buy. Okay, macam mana knowledge nak dapat start buy ni? Apabila line biru ini telah berada di sini, ini adalah position untuk KDJ, untuk layer buy. Kita tak buy di sini, tetapi kita buy dekat sini, dekat bawah ini, untuk dia switch. Maknanya kita buy dekat sini, dia akan terbang, kita akan take profit dekat sini. Kat sinilah 30%, 20%, 10% dan kadang-kadang 50%.
Cukup untuk satu hari cari trade setup ni. Dekat layer 2 akan wujud setup ni. Dia akan wujud dekat sini. Dia akan wujud dekat sini. Alright. Kita cari 10%. Kalau volume kita adalah 10 BNB, kita akan 10% itu kita akan dapat 1 BNB average average kedua BNB tanpa kita berbuat apa-apa. Kalau kita ada 100 BNB, 10% itu kita ada satu hari 10 BNB. 10 BNB ni banyak tuan-tuan. 1 BNB katalah dia adalah 700. 10 BNB adalah 7,000. 7,000 kali dengan 4, 32,000. Jadi nak membeli satu kereta 32,000 dengan 100 BNB. Sangat mudah untuk mencari setup di layer 2 menggunakan indikator KDJ. Alright. Bila kita nak advance sikit, kita buka MACD. Kita buka MACD MACD ni. Kita cari apabila layer itu telah habis merah. Telah habis merah, maknanya merah terengah sikit, dia tak boleh fly, kita akan buy dekat sini. Gabung dua ni je, anda tidak akan rugi setup 4 jam. Right? Anda boleh buat apa anda nak buat. Anda boleh buat apa yang anda nak fokus. That's why menggunakan RAIN BNB, leveraging this ilmu, setup simple, cari koin-koin tersembunyi dalam layer 2 dalam token pocket saja. Orang lain nak suruh buka exchanger A, exchanger B, itu dah terbang di exchanger. Kita membeli sebelum nak terbang ke exchanger. Right? Ilmu dia adalah mahal, tetapi kadang-kadang orang tak faham. Orang tak faham apa nak buat dengan token pocket ni. Kenapa kita perlu generate income dalam token pocket ni? Sebab ada banyak koin-koin tersembunyi yang kita boleh ambil dia. Contohnya 43% ini. Right? So kita start beli kalau menggunakan MACD ni apabila merah telah mengecil daripada dia macam ni, dia turun, dia merah kat sini. Ini adalah tempat buy. Tempat buy. Ini adalah tempat buy. Buy. Apabila dia terkeluar dari sini, maknanya dia dah terbang ke atas. Dekat sini 30%, 20%, 10%. Yang ni dah naik dekat 45%. Right. Jadi ada dia naik, dia bounce, lepas tu dia nak naik terbang lagi. Jadi kat sini kita boleh top up lagi layer. Kita tahu. Jadi apabila kita hari-hari menjana pendapatan, ingat, apabila kita hari-hari menjana pendapatan, koin ini terbang, koin ini buat bounce, koin ini nak terbang lagi pas daripada bounce ini, kat sini kita layer lagi setiap hari. Daripada duit mana kita nak layer ni? Daripada duit RAIN BNB yang anda generate tiap-tiap hari. This is ilmu, this is knowledge. Mahal knowledge ni. Kat mana kita membeli pada desimen kosong yang boleh pergi 1. Alright. Jadi ilmu ni tahap dia tinggi. Nak dapat ilmu ni berkat, kau kena masuk RAIN BNB. Itu dia jawapan dia. Leverage kita adalah RAIN BNB. Alright. Jadi apabila kita telah berada di sini, kita nak counter satu leverage setup 70 ke 100%, 100%. Jadi kita cari mana koin yang paling jatuh ke bawah. Sebagai contoh 39%. 39% ni apa yang kita cari? Faham betul-betul apa yang saya cuba untuk sampaikan ni. Sebab ni ilmu ni mahal. Alright. Kita mencari satu level 4 jam yang dia di hujung di sini telah habis. Nampak? Dia di hujung sini, dekat sini, dia telah duduk satu paras 4 jam. Kod mana pun dia akan terbang. Sekejap. Kita kena ke tepi. Right? Tengok kat sini. Tunggu sampai dia keluar satu signal hijau kecil di sini. Lepas tu dia akan membesar. Ini adalah tempat dia telah habis sales dia. 9 desimen dia 37%. Right? Kadang-kadang dia bounce lagi sikit kat bawah, saya layer buy lagi kat sini. That's why kita perlukan BNB tu. Kita perlukan OP BNB convert kepada BEP20 dan kita membeli layer 2.
That's why saya buat projek yang bersangkut paut smart contract BNB. Right? Ni adalah salah satu, saya panggil dia gym coin. Right? So kita kena jadikan dia sebagai star untuk kita melihat satu hari lagi dia dah bounce naik ke atas. Right? Dia dah terbang, dia dah duduk dekat bawah, dia dah duduk baseline, dia bermain di baseline untuk dia terbang kali kedua, right? Atau melepasi daripada desimen 7 atau desimen 5. Bila dia ada banyak desimen yang kosong daripada 9 jadi kepada 4, modal kita $4, dia boleh jadi bagi kita $400. Jadi kalau kita ada $40, dia boleh jadi $4,000. Jadi kalau kita ada $400, kita boleh jadi $400,000. Inilah sebab Mas Saleh ni buat duit. Mereka membeli koin-koin gym coin layer 2 yang berpotensi untuk dia terbangkan. Dia dah terbang dulu, dia jatuh kat bawah. Mereka membeli balik di bawah. Mereka tidak membeli di tengah-tengah ini, mereka membeli di bawah. Ingat betul-betul, dia membeli pada harga di bawah. Jadi dia membeli pada harga $40, tinggalkan. Dia membeli pada harga $100, dia tinggalkan. Dia ada 10 BNB. Alright. Dia membeli koin-koin yang macam ni banyak, beli $40, tinggalkan. Tapi kalau kita tidak ada BNB ni, macam mana kita nak membeli koin-koin tersembunyi ni hari-hari? Tak mampu, tuan-tuan. Tak mampu. Jadi menggunakan RAIN BNB, fokus RAIN BNB untuk 100,000 networker yang faham apa tujuan saya, yang saya sharingkan kepada anda. Ini adalah ilmu. Padu ilmu ni, saya haramkan ilmu ni anda memberi secara percuma. Dan anda yang melihat video ini, haram juga saya bagikan kalau anda tidak menjadi RAIN BNB. Keberkatan tu penting, leveraging tu penting. Saya tak nak ilmu saya dirogol secara percuma. Izinkan diri datang dengan cawan yang kosong. Jadilah sebagai member RAIN BNB, antara member to member, mentor ke atas. Kerana mentor ke atas adalah lubuk duit untuk membina, right, 23 BNB yang paling pantas dan 1000 BNB yang paling pantas. Alright. Apabila kita memiliki 1000 BNB, you are the kingmaker. Kita berkumpulan kingmaker, tentukan harga itu untuk naik, harga itu untuk jatuh. Benda ni apa yang grup-grup orang kaya-kaya buat adalah grup dia tahu apa koin dia nak terbangkan, dia tahu apa koin dia nak jatuhkan. Jadi kalau kita berkumpulan seramai 1000 orang membeli koin itu, kita buat duit dulu sebelum grup ataupun pasaran-pasaran lain, networker lain, affiliator lain yang masuk dalam pasaran cryptocurrency layer 2, mereka sudah ketinggalan daripada grup yang kita bentuk. Jadi kita nak membentuk ramai orang ada 100 BNB. Rasa-rasa ilmu ni padu, anda patut menjadi member, mentor ke atas dengan grup kita. Stay tune, nanti kita pergi go through lebih lanjut. Kita go through cara pakai robot, go through arahkan robot. Time harga itu kau membeli, time harga di atas 30%, kau menjual. Hari-hari ambil 30%. Itu saja saya nak sampaikan. Kalau ilmu ni padu, tolong reply padu.